Ni tak pada tu. Ni adalah pemaisuri. Pemaisuri. Rengga. Ni apa? Ananai. Tu, nampak tak? Apa tu? Maisuri dia ni, anak-anak dia, besar dia ni lah beranak. Apa tu? Untuk? Ni untuk apa je Ni untuk dia apa? Orang kata untuk membiak. Dah khasiat dah boleh makan tu. Khasiat ni, saya ni. Dia Susah nak cakap lah. Susah nak cakap. Tu, dia masing-masing punya, apa orang kata? Khasiat lah macam-macam. Khasiat sendiri dia cerita macam ni Cik Li. Khasiat dia kalau dengan Cik Li tak kena. Cik Li tak Dan kena. ni orang kata pemaisuri kongkiok. Kongkiok. Orang kampung saya panggil kongkiok. Ni lah pemaisuri dia. Telan lah. Tak mahu, ikan bor lah. Noh. Ikan bor. Aku dah kata dah, hampa tak boleh cari. Nanti dia buang yang ujung kan? Buang yang bisa ujung kan? Dia punya tu tak apa hampa ada cari. Bagi Ikan ber lah. bagi habis lah. Oh ni. Okay, mai kita dah habis. Dia ni tapi betul kan ni semut ni? Ya tu. La ilaha Ya, illallah tu. Muhammad jangan tu. Dia buang atas ni betul telan kan? Dia buat atas tu bang pada tu. Mahal tau. Mahal. Orang duk cari. Dia orang lalu dia tak lalu. Yang ni kita buang yang ni. Bang kepala. Bang kepala. Basuh tak ada basuh dah. Ya, basuh selawat 3 kali pun. 3 kali. Makalah untuk baik bor. Telan gitu ke? Telah lah. Niat untuk apa? Ni untuk jadi handsome macam Cik Li apa ni? Dia dah Cik Li bukan handsome kan? Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak tu satu. Belah. Wih, cari tak dapat. Awak bertahu. Wih. Wah, dia boleh kutuk apa ya no? Tahu dia tahu apa dia cari.